Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. So kita buat ulang kaji sikit kelas, tajuk PERT, memandangkan ramai yang tanya saya lah, PM saya kan. Okey, so saya pilih satu soalan ni, soalan berkaitan dengan PERT ni lah. So apa yang awak kena faham kelas dalam tajuk PERT ni? So yang pertama awak tengok dalam PERT ni dia apa yang berlaku dalam PERT ni dia tunjukkan aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam satu-satu projek tu. Sebagai contoh, yang ini kita ada aktiviti A sehinggalah aktiviti J. Okey. Kemudian kolom yang kedua kita ada aktiviti sebelumnya. Kemudian kolom yang ketiga kita ada masa yang diperuntukkan untuk menyelesaikan satu-satu aktiviti lah. So awak kena fahamkan. Okay, awak tengok sini dekat sini dia dash tau. So maksudnya apa? Aktiviti A ni boleh mula bila-bila masa sebab dia tidak melibatkan ataupun tidak berkaitan dengan aktiviti yang lain. So untuk memulakan aktiviti A boleh mula pada bila-bila masa. Okay, yang B pula. Untuk memulakan aktiviti B, kena siapkan aktiviti A terlebih dahulu. Untuk mulakan aktiviti C, kena siapkan aktiviti A. Untuk mulakan aktiviti D, kena siapkan aktiviti A. Untuk mulakan aktiviti E, kena siapkan aktiviti B. Untuk mulakan aktiviti F, kena siapkan dulu aktiviti C. Untuk mula aktiviti G, kena siapkan aktiviti D. Untuk mula aktiviti H, kena siapkan aktiviti E, F dan juga G. Untuk mulakan aktiviti I, kena siapkan aktiviti H. Untuk mulakan aktiviti J, kena siapkan aktiviti I. Okey? So, daripada sini, barulah awak lukis. Awak tengok yang ini saya dah siapkan lah. Saya dah siapkan. Awak bayangkan dia kosong tau. So, awak kena ikut cara saya ni. Tak kisahlah dengan siapa awak tengok YouTube ke, awak terbaca nota orang lain ke apa. So, saya nak kelas saya ikut cara saya. Apa-apa hal pun, yang pertama sekali awak lukis ni dulu. Awak lukis yang ni dulu. Ni dulu. Start. Kita ada ES. ES ni stand for early start. EF ni early finish. LS late start dan LF late finish. So apa-apa pun awak kena lukis yang ini dulu. Okey? Sekejap. Okay, next. Kemudian baru awak relatekan diagram ni tadi ni. Diagram ni tadi dengan soalan yang tadi. Yang ini sebab saya dah siapkan lah. Okay, awak tengok sini So dia kata apa sini? Untuk mulakan aktiviti A, tak perlu tunggu mana-mana aktiviti siap. Dia dashkan kan. Maksudnya apa? So awak boleh tengok. Awak tarik aja. Buat sini. Aktiviti A. Okay. Okay, settle yang ini. Kemudian, untuk mula aktiviti B, kena siapkan aktiviti A. So tariklah sini. So nampak tak? Daripada sini diagram ni pun kita dah boleh faham dah. Dia kena ada synchronization. Dia berkait lah. Maksudnya untuk mulakan aktiviti B, kena siapkan aktiviti A. Untuk mula aktiviti C, kena siapkan aktiviti A. Untuk mula aktiviti D, kena siapkan aktiviti A. So lebih kurang macam ni lah gambar raja dia. Okay. E ni awak tengok E. E. Untuk mula aktiviti E, kena siapkan aktiviti B. Betul lah kat sini. So dia tarik je. Okay. So yang quite tricky dekat sini. E, F, G. Awak tengok dia kata apa. Okay. Untuk mulakan aktiviti H ni kelas, awak kena siapkan aktiviti E, F dan G. So macam ni lah jadinya. Dia punya diagram dia. Untuk mulakan aktiviti H, kena siapkan aktiviti E,
F dan juga G. Lepas tu yang lain semua dah tak ada apa dah sampailah J. Okey, mungkin ada yang bertanya. Ada yang tanyalah, "Cik, dalam latihan yang dalam kelas hari tu kenapa kita ada satu lagi bulatan kan, N?" Kalau siapa perasanlah. Okey, yang itu kalau sekiranya terdapat dua aktiviti yang tergantung. Awak tengok macam soalan yang saya bagi dalam kelas itu kan. Macam ni. So maksudnya untuk siapkan aktiviti G, kena siapkan E. Untuk siapkan F, kena siapkan D. Lepas tu dia tergantung macam ni. Alright? So kalau macam ni lah keadaan soalan, barulah kita murnikan dia, buat satu lagi bulatan and then kita label sebagai N. Okay, faham? Okay. So maksudnya ada dua pattern soalan lah nanti. Okay, so kita balik pada soalan kita tadi. So soalan kita ni cantik lah, maksudnya dia berakhir dengan J, aktiviti J. Okay? Next. Okay, yang kedua, bila awak dah buat apa, awak dah labelkan lah A, B, C, D, E, F sampailah J ni. Okay. The next process adalah kita nak fill up maklumat untuk ES dan juga EF. Early start dan juga EF. Maksudnya di kolom-kolom yang ini, pada bahagian yang ini ni, yang dekat bahagian atas ni, kita nak selesaikan semua bahagian yang di atas ni tadilah, sampai ujung ni lah. Okay, so macam mana cara dia? Okay, siapa ingat lagi? Saya kata kita kena selesaikan daripada kiri ke kanan. So relax, chill, jangan gelojor. Kita selesaikan satu-satu daripada kiri ke kanan. Okey, kita kena selesaikan ES dan juga EF. Okey, yang A ni tadi, memandangkan baru start kelas. So, sorry. Sebelum tu, sekejap. Awak kena masukkan dulu dia punya tempoh. Sorry. Tempoh ni. Ni, tempoh siap 5, 3, 2, 7, 6 ni semua. So, untuk A, 5. Okay, kita masukkan. So, untuk A, 5. Letak dalam kolom ni tau. Okay, untuk B, 3. Untuk C, 2. Untuk D, 7. Okay, kemudian untuk E, 6. Untuk C, F, 10. Untuk G, 10. Untuk H, 6. Untuk H, untuk I, 5. Dan untuk J, 8. Okey. So, lagi sekali saya tanya, apa nilai ni kelas? Ini adalah nilai yang kita perolehi daripada kolom yang ini, iaitu waktu anggaran siap lah. Okay. So, sekarang ni kita nak selesaikan ES dan juga EF. Yang ini ni. Yang kolom-kolom yang bahagian atas ni. Bahagian atas ni. Okay, so saya kata apa? Kita kena selesaikan daripada kiri ke kanan dulu. Okay. So, memandangkan aktiviti A ni baru sahaja start. So, kita kena letak sini kosong. Alright. So, kosong campur 5. So, untuk aktiviti daripada kiri ke kanan ni kelas, untuk dapatkan nilai ES dan juga EF ni, awak kena campur. Gunakan okay, cantik sikit. Okay, kosong campur 5. 5. Okay, kemudian awak nampak tak? Ada 3 pertemuan ni kan? Antara B, C dan D.
So, ambil sahaja angka EF ni tadi, yang mana saya kata EF ni akan menjadi ES. So, 5. Masukkan 5, 5, 5. Okey. Kemudian selesaikan. 5 campur 3, 8. 5 campur 2, 7. Okey, 5 campur 7, berapa? 12. Kan? Okey. So, 5, 5, 5. Okey. 8, 7, 12. Kemudian nilai EF akan jadi ES. So, bawa je. 8, 7. Tengok ni, dia punya garisan ni. Garisan ni awak kena pandai baca tau. Bukan saya saja dia buat ni. So, yang ini 12. Salin balik je. Okay, so yang ini agak tricky sikit. Okay, so 8 campur 6 berapa? 14. 7 campur 10, 17. 12 campur 10, 22. Okay. So, yang ini agak tricky sikit kan? Sebab apa? Untuk mula aktiviti H, kena siapkan aktiviti E, F dan juga G. So, sekarang ni ada 3 nilai early finish, iaitu 14, 17 dan 22 kan? So, kita nak ambil yang mana? So, kita ambil yang besar. Nilai yang besar. So, nilai yang besar adalah 22. So, masukkan dekat sini 22. Okey, teruskan. 22 campur 6, 28. So, EF akan jadi ES. 8, salin balik. Okey, 28 campur 5, 33. Okey, salin balik. 33. 33 campur 8, 41. Okey, selesai. So, selesai fasa yang kedua. Daripada kiri ke kanan, kita nak fill up nilai ES dan juga EF. Okay, next. Kita akan selesaikan daripada kanan ke kiri pula. Okay, daripada kanan ke kiri pula. Okay. So, tadi nilai ni kan, 41 ni, awak salin je balik. Turunkan ke bawah, 41. Alright. So, kalau tadi, daripada kiri ke kanan, kita nak cari ES dan juga EF, kita campur kan. So, sekarang ni kita nak cari nilai LS, late start dan juga LF, late finish ni. So, kita kena tolak. Reverse, kita nak reverse balik. Okay. So, 41 tolak 8. 33. Lepas tu, LF akan jadi, LS akan jadi LF. Salin balik. 33. 33 tolak 5, 28. So, salin balik 28. 28 tolak 6, 22. Okay. So, kita dah sampai ke part yang agak tricky. Yang mana sekarang ni nilai 22 ni kita akan supply ke E, F dan juga G kan. So, masukkan sahaja. 2, 22, 22. Okay. So, repeat. Repeat gerak kerja yang sama tadi. 22 tolak 10, 12. 22 tolak 10, 12. And then 22 tolak 6, berapa?
16. Okey, tengok ni, garisan ni tak ada apa kan? So, salin balik 16. Yang ni pun sama, 12. Yang ini pun sama, 12. Okey, so 16 tolak 3 berapa? 13. 12 tolak 2, 10. 12 tolak 7, 5. Okey. Okey kelas, kalau awak perasan kelas, kita dah sampai ke bahagian yang agak tricky. Kalau tadi, masa kita nak selesaikan ES dan EF, kita akan ambil nilai yang besar kan kalau kita berada di persimpangan ni kan. Saya katalah 3 persimpangan ni kan. So, untuk kali ni kita nak ambil nilai yang mana? Tadi kita ambil nilai yang besar kan? Okey, so nak ambil yang mana? Antara 13, 10 dengan 5. Okey, so kita ambil nilai yang kecil. So, 5 lah. So, tulis sini 5. Alright? Kita tak ambil 13. Kita tak ambil 10, tapi kita ambil 5, nilai yang paling kecil. So, 5 tolak 5 adalah 0. Okey? So, kalau dalam soalan dia minta awak selesaikan ataupun cari nilai ES, EF, LS dan juga LF, masukkan je lah ni. Masukkan nilai ni. 0, 5, 5, 3, 8, 14, bla 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 bla. Kalau LS dengan LF pun sama. 0, 5, 10, 12, 12, 22 and so on. Kemudian dia akan minta awak cari apa tahu yang ini. Kalau awak masih ingat lagi, ni. Kan, masukkan dalam diagram ni lah. Dalam column ataupun table ni. So, kalau dia minta awak cari slack. Okay. So, awak kena guna formula ni. LS tolak ES. Late start tolak early start. So, masukkan je lah nilai dia. So, cari mana-mana yang kosong. Yang dapat kosong jawapan dia ni. So, awak letaklah sini. Contoh macam ni kan. Kosong-kosong. B, D, E dan juga G. Merupakan critical part. Okay, saya ulang balik semula. B, D, E, G. Macam mana saya dapat? Saya dapat ni. Hasil tolak hasilnya kosong ni. So, masukkan dalam ni. B, D, E, G and critical part. Dan tempoh siapnya adalah selama 19 minggu. Okay. So, saya harap awak semua fahamlah dan dapat bantu sedikit. Pasal soalan PERT ni saya rasa memang akan masuk. So, rugi kalau awak tak kuasai. Okay. So, terima kasih.